Pernah tak gaji naik tapi pelik, duit makin cepat habis? Jangan lupa follow dan save video ini untuk rujukan akan datang. Ini dipanggil lifestyle inflation. Bila pendapatan naik, perbelanjaan pun ikut naik. Masalahnya, simpanan tak bergerak langsung. Gaji naik sikit, komitmen naik banyak. Kereta tukar, phone baru, makan pun nak upgrade. Akhirnya, hidup rasa makin sempit. Bila gaji naik, naikkan simpanan dulu. Bayar diri sendiri sebelum bayar gaya hidup. Nilai duit kena dijaga, bukan sekadar nampak selesa. Kalau tunggu cukup duit, baru nak simpan, sampai bila pun takkan mula. Mulakan dengan jumlah kecil, yang penting konsisten. Ingat pesan mentor saya, Tuan Haji Muhammad Zulkifli Syafiq, gaji besar tak jamin hidup tenang. Pengurusan yang betul baru bagi ketenangan. Okey, baik tuan-tuan yang mana berminat untuk simpan emas di Public Gold, boleh sahaja klik link di bawah saya. Saya akan bantu anda sebaik mungkin. Ingat, perkongsian santai, tapi sampai jumpa anda di next video.